pagi ni kita dah bincang sebenarnya pada Isnin lagi. Selasa, Rabu sampai ini hari Khamis. Barangkali banyak perkara yang boleh kita ambil, kita petik daripada pertandingan yang begitu hebat sebenarnya. Pada pagi ini saya nak sebut tentang perkara yang pertama ialah kita dah bincang semalam tentang referee-nya dengan linesman-nya. Pada pagi ini nak bincang tentang dalam pertandingan perlawanan bola sepak ni, walaupun padang yang sekecil itu, tapi walaupun padang sekecil itu dia banyak undang-undang sebenarnya. Undang-undang yang diikuti. Betul. Kalau jatuh di dalam kotak penalti dijatuhkan macam mana kan, undang-undang dapat dengan pelatih pemimpin. Saya tak tahu sangat, bagaimana Nazri tahu. Iya, Ustaz. Nazri memang pakar. Nazri yang pakar lah, saya pakar makan lah. So kita tahu undang-undang tidak boleh sentuh dengan tangan bola. Macam-macam lagi Ustaz ya. Macam-macam lagi. So sampai peringkat kita tak boleh maki referee pun. Kalau geram sangat dengan referee tak boleh nak maki dia. Kalau agak-agak maki referee apa jadi? Kena kad merah Ustaz. Kad merah. Sakit padang, kena keluar padang, tak boleh main langsung Ustaz. Okey, itu nak beritanya undang-undang memang ketat. So hidup kita sebenarnya memang ada undang-undang. Hidup kita ni senang. Hidup kita ni kalau semua orang ikut undang-undang senang. Tempat parking kita parking, tempat tak boleh parking jangan parking. Contoh kan. Jalan raya tu tempat yang boleh kita senang kita lah, traffic light lah. Yang hijau kita boleh pergi lah. Yang boleh standby tu berhenti. Bukan tekan minyak. Boleh? Untuk bergerak. Untuk bergerak boleh juga Ustaz. Ada orang kuning standby tekan minyak je. Aduh. Merah berhenti. Itu pun sempat lagi lalu ekor tu. Jadi kita kadang-kadang kita tak pakai undang-undang hidup kita ni. Itu yang kadang-kadang kita lihat banyak benda-benda jenayah yang berlaku, benda-benda hal kerosakan yang berlaku. Sebab itu bila kita ikut undang-undang, banyak benda akan selamat kat dunia ni. Sebab itu bila kita tengoklah undang-undang jalan raya ada, undang-undang di pejabat ada, undang-undang dalam rumah tangga ada, undang-undang dalam jual beli, dalam bisnes. Malah kalau kita nak bisnes melabur pun, kita kena rujuk kepada bank negara dulu. Betul Ustaz. Ataupun surat security, sebab pelaburan yang patuh syariah dan sebagainya. Sebab itu Nabi sebut taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada kitab Allah wa sunnah rasulih. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Kalau kamu ikut kedua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apakah dia? Quran dan sunnah Rasulullah. Itu undang-undang kita sebenarnya dalam kehidupan lah. Maknanya Quran dan hadis kalau kita pakai di jalan raya, insya-Allah selamat. Quran dan hadis kalau kita guna pakai dalam rumah tangga, insya-Allah kekal selama-lamanya bahagia. Quran dan hadis kalau kita pakai di pejabat, tak payah CCTV dah. Nak tengok orang tu siapa selongkar duit apa semua kan. Penting tuang masa, curi masa dan sebagainya. Tak beritahunya kalau pakai Quran dan hadis, sebab senang cerita lah. Saya ambil satu hadis lah, Soni dengan Azri ya. Hari ini pendek je tapi kesan cukup hebat. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sejati, yang benar-benar Islam Muslim itu ialah di mana orang Islam lain selamat dan sejahtera daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Saya ingat dalam satu pasukan Perancis juga Nazri. Ustaz. Nasri ke apa? Nasri. Sampai Nasri Ustaz, nama dia pemain tu. Dia ada masalah dari segi sebab dia pernah keluarkan kata-kata yang tak bagus kan. Kata-kata kesat. Dia ada marah kepada pengadil dan juga wartawan maki. Ustaz. Dia maki kan. Itu apa jadi kat dia? Saya rasa masa depannya agak malam lah lepas ni. Sebab kata-katanya. Sebab kata-kata ni Allah Akbar. Dia tanya yang kata-kata ni sangat penting. Tanya itu melambangkan perbuatan sebenarnya. Dan kata-kata itu melambangkan lidah kita. Sampai satu hari ialah Nabi mengamalkan poligami dengan sebab dakwahnya nak sebarkan Islam. So bila dah ramai isteri, ialah ada diceritakan bahawa Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, komen tentang isteri Nabi seorang lagi namanya Sofia. Semua orang kenal Sofia. So Aisyah cerita kat Nabi, dia kata Sofia tu pendek. Kau pendek? Rendah lah. Rendah. Suami dengan Nabi siapa lebih pendek?
Kami semua sama tinggi. Sama tinggi, Ustaz? Sama tinggi. Padahal kata pendek je. Ya. Kerana kalau Nasri main Perancis tu di Islam kan? Di Islam lebih katanya macam tu lah. Macam tu lah ya. Kalau dia kata kat pengantin you pendek, agak-agak kena kamera lah. Kalau kata-kata tu mesti satu provokasi mungkin kena, tapi tengok pada keadaan lah Ustaz. Jangan kadang-kadang. Tapi bila Nabi dengar Aisyah bukan dia kutuk, dia kata semua isteri Nabi ni baik-baik, ahli syurga, mukminin. Dia kata Sofia tu rendang ke, pendek ke, rendah ke. Kira sekali paling katil Ustaz. Gitulah. Kalau ayam yang kecil kan, ayam selama. Ayam selama, ya. Ayam selama. Itu pun kena-kena ke tu. Engkau tengok dia macam ayam selama. Jalan. Nak kena pendek lah tu. Dan memang Sofia ni pendek betul. Tapi kata Nabi, wahai Aisyah, seandainya kata-katamu tadi tu kalau dicampur dengan air laut, berubah air laut. Artinya keruh air laut tu. Nak beri kesan kata-kata kita kepada orang lain dalam keadaan kata-kata yang tidak sedap didengar oleh orang dan menyakiti hati orang. Tapi Nabi tak marah sampai menampak Aisyah. Nabi tegur dan kata hadis ini Aisyah pula sebar kepada kita. Subhanallah. Artinya kalau kita pakai undang-undang mulut yang Nabi suruh, pakai undang-undang tangan Nabi suruh, insya-Allah selamat. Ya, kita nak marah siapa nak marah. Kita ingatlah bahawa kita ada undang-undang. Siapa dapat undang-undang, kita serahkan mahkamah. Kita ada mahkamah syariah, kita ada mahkamah sivil katakanlah ya. Perebutan harta pusaka, tak puas hati, kita refer kat mahkamah. Biar mahkamah putuskan sebab hakim itu orang lebih arif sebab undang-undang. Dia sebab itulah kita katakan bahawa dalam hal ini tidak boleh kita ikut undang-undang sendiri, walaupun dalam pelana bola sepak sekalipun, you siapa, gua siapa, tidak boleh pegang dengan tangan kecuali keeper je kan. Keeper saja. Keeper je. Allah Akbar. Itu satu situasi kan. Tuan dalam pompa pada pagi ni lah ya. Yang kedua, kita hargai semua orang. Hargai semua orang yang terlibat dalam bola sepak ni. Mestinya dalam kotak tu ataupun di luar kotak semua penting. Kita kalau tengok TV kat rumah, kalau tengok pelana bola tu tapi penonton tak ada, tak syok kan? Memanglah, suram misalnya. Suram dia, tak ada conteng-conteng muka. Ada yang tulis kat perutnya I love Sepanyol. Perempuan tu mengandung, kita tengok tu. Jadi dia tulis atas perut. Jadi tengok pun kata pun meriah lah. Dia tiup macam-macam. Jadi semua penting. Semua kata kalau bola sepak tanpa pemain memang tak ada lah. Pemain ada cukup 12, 11, tapi tak ada referee. Referee penting juga kan. Kalau referee ada pemain tak ada, tak ada juga. Tak ada juga. Referee ada, pemain ada, lain-lain tak ada juga. Pemain ada, referee ada, lain-lain ada, tapi penonton tak ada, tak syok juga. Tak syok juga. Kemudian yang paling best kali, pemain ada, Padang tak ada. Padang tak ada tu. Ya Allah, memang betul tu. Main ada, penonton ada, referee ada, lain-lain ada, tetapi kameraman tak ada. Sudah. Tak tengok saya langsung Ustaz. Habis. Saya langsung lah. Tengok kat mana. Ya Allah. Tak ada pula jururan. Bisu je. Kita pun tak syok. Jadi sebenarnya dalam hidup kita semua orang penting dan kita kena hargai semua orang. Allahu Akbar. Hidup kita kadang-kadang kita lihat ya, orang ambil sampah. Orang ambil sampah. Kita rasa kita ni CEO ataupun kita ni juru hebat radio, penyampai radio katakanlah. Bandingan ambil sampah, putih sampah dengan lori tu. Tapi cuba kan kalau orang lori tu tak putih sampah, seminggu semula akan jadi. Habis. Artinya habis. Macam timuran sampah lah kawasan kita tu. Artinya pemandu lori sampah dan juga yang angkut sampah tu penting dalam hidup kita. Yang sapu longkang penting. Kalau dia tak sapu longkang, denggi. Sebab yang Aedes. So semua penting. Jangan pandang orang tak penting. Semua orang adalah penting dalam hidup kita. Dan kalau tidak ada orang itu, tak lengkap dunia ini. Subhanallah. Ini cerita orang Islam ya. Kita dengan ego jangan sombong seorang-seorang ya. Allah tak suka orang sombong. Ya. Sebab sombong itu hanya milik Allah Ta'ala saja. Sebab dia maha segala-galanya. Kita juga memanglah kita kerdil lah. Kemudian yang kedua ialah dalam satu kumpulan, terutama kita satu umat lah, kita tak boleh dengki kepada sesama kawan kita. Sebab kejayaan bersama adalah kejayaan kita. Kejayaan dia, kejayaan kita, kejayaan dia, kejayaan umat Islam namanya. Katalah suami sama-sama satu pasukan
dengan Nazri katakanlah. Asyik Nazri tu buat gol. Sonic rasa tergila kan. Ya betul, pasti. Betul Ustaz. Asyik dia je. Buat muka lagi kan. Sebenarnya itu dengki tu. Dengki apa? Dengki itu ialah dalam hati kita tak senang dengan kejayaan orang lain. Dan kita cuba nak harapkan agar nikmat kejayaan kebahagiaan dia itu hilang serta-merta. Itu dengki. So katalah kita semua Islam ni ada seorang businessman yang berjaya. Dia dengki, dia ada berjaya. Mudah-mudahan dia dah berjaya nanti dia bimbing kita lagi berjaya juga. Ataupun jiran kita ya seronok dia barangkali dia naik pangkat katakanlah dia dengki, kita seronok, kita tumpah seronok dengan kejayaannya. Sebab Nabi sebut ya, iman dan dengki tidak akan berkumpul dalam hati orang Islam. Kalau ada iman tak ada dengki. Tapi kalau ada dengki iman tak. Tak boleh kumpul. Sebab tu orang beriman dia tak dengki. Dengki ni orang berkata apa? PhD. Nabi sebut hadis Abu Daud, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Jauhilah kamu daripada sifat dengki hasad ini, sebab sifat hasad dengki itu akan memakan amalan kamu. Amalan-amalan yang baik, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, dia memakan habis tanpa kita sedari. Sebagaimana api memakan merata sampai hangus, sampai tinggal abu kayu api. Itulah perumpamaan. Kita tak nampak dengki ni. Tapi ingat, bila kita rasa sakit hati dengan kejayaan orang lain, itu dengki. Dan kalau kita simpan dengki tersebut, dia akan makan amalan kita. Satu sen pun tak guna. Sonic Nazri ya. Dengki ni. Walaupun kita dah umrah 30 kali, haji 2-3 kali, ada penyakit ni memang dia akan merosakkan amal ibadah kita. Kita syok diri beramal ibadah. Jadi itulah pada pagi ini beberapa contoh, beberapa iktibar, beberapa pengajaran daripada Euro 2012. Barangkali orang pun heran juga, Ustaz ni. Jadi tentu itulah kita kena lihat apa yang ada di alam ini. Allah Ta'ala suruh kita kaji. Sama ada pokok ke, burung ke, sama ada harimau ke, sama ada gajah ke, saya kena kaji sampai kita bertemu dengan kebesaran Allah. Subhanallah, gitu. Bagaimana itu kucing melahirkan anak tikus ke? Keluar anak tikus, betul tak betul cerita ni? Kalau betul, subhanallah. Itulah kebesaran, keajaiban dan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan Nazri, yang saya ada soalan ke? Itulah Ustaz, bila cerita pasal bola ni, ada juga yang kecewa Ustaz sebenarnya Ustaz. Kecewa pasal Malaysia kalah Ustaz ya. Kalau kecewa kita simpan besok macam mana tu? Menangani ya. Perasaan kecewa tersebut ya. Saya. Itu saja setakat ni Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah bertemu kembali masih esok Ustaz ya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada semuanya, kami akan kembali lagi selepas ini 7 pagi kita ada berita untuk anda. Jadi pastinya Sonic dan juga Nazri akan udara di ruangan ini hentak pergi KL. Ya, semuanya selepas ini. Ya. Radio Malaysia KLFM akan